Zul. Ada dengan siapa Zul? Hari ni nak buat apa ni?
Adik ni kau apa? Aiman Daniel. Okay, semua dengar suara bank ke? Hello? Okay, dengar. Okay, so Ben mula meeting je lah. Okay, salam sejahtera semua and thank you lah yang semua hadir ke meeting pada hari ini. Okay, so okay, ni semua ketua kan masuk kan? Ketua K1 dan Ya, adik Ben. Okay, so okay, Ben terus kepada tentatif lah. Okay. So, okay, the program. Sekejap Ben share. Sekejap. Okay. So, korang nampak ke tentatif ni? Nampak? Okay, nice. Okay, so program kita, okay Ben umum lagi sekali lah, program kita akan, program perasmian kita lah akan ada pada 29 hari bulan 4 ni. Okay, dekat SMK Kompleks Gong Badak. Around pukul 10 sampai pukul 1 lah arrange masa tu. So, okay. Kan ada kelas sebelum tu. Okay, maybe Dr. Roshanim dia akan bincang sendirilah dengan Dr. Riaz, dengan Dr. Hakimah. Maybe for pelajar pembangunan mampan boleh keluar awal kot. Okay, yang tu nanti biar akan maklum balik lah. Okay, sekarang tengah dalam perbincangan doktor-doktor lagi. Okay. So first, okay, ni adalah tentatif program lah untuk perasmian, okay, untuk hari perasmian. So, okay, pukul 9.40 pelajar kena kumpul di tapak combo UNT dah. Okay, around 9.40 macam tu lah. Sebab kita nak pergi dekat kompleks Gong Badak pun maybe akan take time around 15 minit macam tu je. 15 minit, 10 minit macam tu je, sangat dekat je. Okay. So, korang kena datang awal lah. Okay, around 9.40 tu kena kumpul dah dekat tapak kondo. So, korang akan naik bas lah. Okay, bas nanti AJK Pengangkutan akan tetapkan bas mana lah. Bas mana, plate apa, anything tu nanti AJK Pengangkutan akan bagi tahu korang. Okay, so around pukul 10 kita akan sampai lah, kita sampai ke SK Gong Badak. Okay, kita akan sampai ke sana. So around 10 kita akan sampai. So around 10.15 kita akan adakan ucapan MC. Okay, MC akan bagi ucapan iaitu Azira. Okay, so next bacaan doa iaitu Ajib lah. Ben minta tolong Ajib untuk sebagai pembaca doa. Okay, so orang pukul 10.20 kita ada ucapan aluan dulu. Okay, ucapan aluan ni daripada wakil sekolah lah dengan wakil UNT. Wakil UNT kita bagi Dr. Sanim lah untuk bagi ucapan. So around 10.30 adalah ucapan perasmian PPD. Okay, ucapan perasmian PPD. So around pukul 10.40 kita akan buat sesi pembukaan majlis lah. Dan kita akan rehat sekejap around 10 minit. 10.40 sampai around 10 minit lah. 10.50 ke sampai ke 11. 10 minit lah. 10 minit. So dalam pukul 11 kita akan start balik dengan ice breaking. Okay, sesi ice breaking ni hanya kita sahaja dengan mentor dengan mentee je lah. Doktor tak akan join lah dengan sesi ni. Okay. So dari sesi ice breaking ni, first kita akan menyusunkan mentor dan mentee dalam satu kumpulan bulatan. Okay. Yang ni
menyusun mentor dan mentee ni, okey, yang ni senarai dah keluar. Senarai dah keluar. So nanti Ben akan tunjuk, okey? Sekejap korang. Sekejap korang, sekejap. Okay, so kita lihat, lepas tu start dengan sesi ice breaking. Okay, senarai mentor mentee ni Ben dah buat. Okay, doktor pun dah bagi tahu. Okay, di konsep dia kita mengajar secara one to one nantilah after sesi pengajaran nanti. Okay, so yang ni kita menyusun mengikut mentor dan mentee. Okay, yang ni pun kita dah sediakan. Nanti Ben akan tunjuk dekat korang and Ben akan share nanti. Okay, nanti Ben akan share. So after kita dah siap susun and duduk dalam satu kumpulan, so kita akan buat sesi sekenal lah dengan mentor mentee. So korang sebagai mentor ni, korang tanyalah mentee korang like, okay, ada cabaran apa-apa tak untuk belajar dalam ekonomi? Ada apa yang tak faham ke tak dalam ekonomi? Like sesi kenal lah dengan orang. Tanya dia orang lah pasal ekonomi macam mana. Ini kan sembang-sembang santai. Okay. So Ben akan bagi korang around dalam 45 minit lah untuk buat sesi ice breaking ni. So after that kita akan main game, berjalan dengan game. So kita akan bermain game mengikut kumpulan yang ditetapkan. So kumpulan nanti Ben akan share. Okay, Ben akan paparkan nanti. So total kita ada 3 games lah. Tapi kalau pihak kita orang kata maybe sikit, maybe kita akan tambah lagi. Tapi setakat sekarang 3 dulu lah. Yang first adalah Beanie Business Challenge, Economy Survivor, Create Your Own Currency. Okay, yang ni Ben akan terang nanti macam mana main, how to play, macam mana nak tetapkan pemenang and syarat-syarat dia, anything. Okay, so kita akan main game sampailah pukul 1. So pukul 1 tu adalah tamat majlis. So semua orang akan bersurai lah. And HK Bangutan akan make sure semua pelajar peserta-peserta dapat naik bas. Okay, korang peserta diwajib naik bas. Okay, tak boleh naik kenderaan sendiri. Okay, tak boleh naik kenderaan sendiri sebab Dr. Syahni sangat tekan, dia tak bagilah. Dia hanya membenarkan AJK saja. Maybe AJK dia akan pergi sana awal untuk set up perasmian ke anything lah. Okay, so peserta diwajibkan on time lah and kena naik bas sahaja. Okay, setakat sekarang korang ada apa-apa nak tanya ke? Ada soalan? Tak faham tanya sebab kita nak semua smooth je nanti. Yes, betul. Saya ada soalan adik baik. Ayin, apa tu? Macam mana dengan makanan? Makanan disediakan ataupun kita kena beli sendiri? Okey, makanan tidak disediakan sebab pihak kami dah try minta dekat HEPA tapi HEPA cakap tak boleh sebab ni bawa akademik. So tak adalah. So makanan sendiri. Jadinya kita orang akan pergi kat kantin sekolah tu lah. Yes, betul. Pergi kat kantin sekolah. Makan bersama budak-budak. Yes, betul. Alright. Okay, lagi? Ada ke soalan? Kalau tak ada, Ben nak move kepada Be Smart Game. Tak ada Okay.
So Ben moves pada B Smart Game. Okay, ni ya. Okay, nampak ke semua? Nampak Ben? Okay, nice. Okay, ni adalah antara game yang kita akan buat lah. Okay, oh sebelum tu Ben kena tunjuk senarai nama kat korang dulu. Okay, supaya korang senang lah untuk ingat nanti. Okay. So for K2 SPM, okay, group 1. Okay, group 1, okay, Ben terang dulu macam mana konsep dekat sini. Okay, kumpulan 1 adalah kumpulan harimau. So diiringi oleh Fitri Nias, Siti Nur Ai, Asni, Aina, Haziq, Hasif. So, okay, sebelah adalah nama menti korang. Okay, ni adalah nama-nama menti korang. Okay, certain orang akan dapat 2 orang lah. Okay, yang ni adalah dapat persetujuan daripada doktor and doktor yang tetapkan. Okay, so ada certain orang akan dapat 2 orang. Okay, ada certain orang akan dapat seorang sahaja. Okay, tapi di sini untuk form 5, satu grup hanya seorang je akan pegang 2 orang. Okay, so contoh dekat kumpulan 1 ni, kumpulan harimau. Okay, so Aina Afika akan pegang 2 orang, iaitu Aisyah, Syafiah dengan Nur Hanim. Okay, ni adalah menti korang. Okay, code. Apa dia code? Okay, nanti masa program, masa pendaftaran lah senang kata, AJK akan daftar nama-nama menti ni. Okay, so dekat nama-nama menti ni, okay, kita akan bagi satu kertas. Kertas tu kita akan gulung and letak dekat tangan dia orang. So, contoh, Fitinias adalah harimau 1. So, nanti menti, Adib, Akash, dia akan carilah mentor dia yang pakai gelang harimau 1 juga. Jelas? Okay. Contoh yang kedua, Nur Aina Afika kan pegang 2 orang. So, Nur Aina Afika ni dia akan pakai gelang yang harimau 4. So, dua-dua orang ni ialah harimau 4. So, dia orang akan pergi cari Nur Aina Afika. Okay, faham? Faham ke? Okay, so siap jumpa semua harimau-harimau duduk dalam satu kumpulan. Okay, total kumpulan yang ada adalah 17 kumpulan kalau kita asingkan secara kecil-kecilan lah. Okay, first tu kita akan duduk dalam kumpulan dulu, kumpulan kecil dahulu. Okay, so grup 1 adalah grup harimau, grup 2 adalah grup ular, okay, yang diiringi oleh Fitra, Michelle, Rachel, Isaac dengan Haslinda. Okay, grup ketiga Merak. Okay, Merak ada Tarini, saya, Liu Yuli, Zuhizal dengan Atirah. Okay, grup 4 burung, okay, diiringi oleh Nur Izani, Syakira, Wadina, Atirah Humaira dengan Lim Kok Shun. Okay, beruang pula, beruang grup 5, okay, diiringi oleh Nur Aida, Tengku Noramirah, betul tak Ben? Nabilah, betul tak Ben sebut? Okay, Lau Shentau, Hatika dengan Nurul Syahira. Okay, grup 6, Singa, ada Li Yiteng, Shu, Nur Anissa, Nur Najwa, Siu. Okay, grup 7 Angsa. Okay, Fatini, Aina Arifah lah. Okay, ni Aisyah, Nurul Aina Tasha, Nurul Arisa. Okay, grup 8 Kapibara. Okay, ada Yusiang, Tanzing, Syahira,
Raja Nurul Nazmia, Siti Fazlina. Okay, last group 9 Itik. Group Itik ada Kelvin, ada Nadia, ada Tang, ada Kawita Shini, ada Nurul Aina dengan Mokzi Kwan. Okay, ni antara group form C. Okay, group form C. Okay, nanti group form 5 yang akan tunjuk lagi sekali. Okay. Korang nampak tak? Ben, form 5, form 5. Sorry, ni form 5, sorry. Okay, nanti form 6 dia akan tunjuk. Okay. So, tadi grup kecil. Okay, kita move kepada grup besar. Okay, apa function grup kecil, apa function grup besar? Siapa pula tu masuk? Sekejap Okay, sorry. Okay, apa function grup kecil dengan grup besar? Okay, function dia adalah masa kita main game. Okay, akan ada certain game yang kita akan main dalam grup kecil dan certain game kita akan main dalam grup besar. Okay, so okay, yang ni Ben dah tetapkan. And Ben pun nak minta cadangan korang. Okay, sekarang ni Ben hanya gabung grup besar, dua grup jadi satu grup. Faham ke? Maksudnya grup harimau, grup ular, Ben gabungkan jadi grup harimau. Okey, ni grup besar. Okey, yang ni cadangan yang pertama. Kalau Ben divided macam ni, maksudnya satu grup mewakili dua grup dalam tu. Total grup yang kita boleh divided adalah 9 grup. Okey, yang pertama. Yang kedua, kalau Ben campurkan satu grup, dalam satu grup tu bawah dia ada 3 grup pegang, iaitu harimau, ular, merak. So total pelajar maybe akan ramai. Sebab sekarang pun 6, ada sertanya 6, ada sertanya 5 kan. So kalau sekejap bentar. Okay, kalau tambah, korang kena kawal. Contoh kalau 3 grup sekali tambah, korang kena kawal dalam 17 orang. Secara grup besar lah. Tapi yang tu korang akan buat aktiviti bersama lah. Yang tu cadangan kedua. Kalau cadangan kedua, gabungan 3 grup dalam bawah satu grup, total grup hanya 6 orang, 6 grup sahaja. Apa cadangan korang? Adakah korang cadang yang pertama atau yang kedua? Pertama Ben, sebab mentor pun ramai, mentee pun ramai kalau option kedua tu. So macam may have like a more conflict compared to the first option. Okay. So Mila? Okay, so bagi Ben pun Ben pilih nombor 1 sebab ya mentor kita ramai. Gabung 2 pun jadi 12 dah kalau yang 6 orang. Kalau 5 orang gabung pun 10 orang dah. Faham tak? So Ben rasa better 2 kot. Tapi okay, apa suara korang? Adakah korang cadang nombor 1 atau nombor 2? Korang boleh jawab 1 ke 2. Okay, so kalau macam tu Ben pilih 2 lah, okay, pilih 1 lah, okay ke? Okay, Ben proceed dengan cadangan yang pertama maksudnya gabungan 2 grup sahaja jadi grup besar. Okay, semua setuju kan? Setuju Ben. I agree with that statement. Okay, baik. So, okay. Grup besar untuk grup 1 dengan grup 2 adalah grup harimau. Okay, grup 3, grup 4 gabung jadi grup merak. Okay, grup beruang dengan singa akan gabung jadi grup singa. Angsa dengan kapibara akan jadi angsa lah. Okay, hanya satu grup sahaja dia akan stand for diri seorang, iaitu grup itik. Okay, grup itik sahaja yang di orang saja berenam. Okay, satu grup je. So yang lain tu gabung 2. Okay, setuju ke? Okay, Ben anggap korang setuju Okay, tak apa, selain nama ni nanti Ben akan hantar balik dekat korang dalam grup besar lah. Okay, yang ni Ben akan bonify dulu sebab
Ada juga yang tidak berkaitan macam job scope ke senang CK tu tak payahlah. Okay. Okay, so yang ni untuk form 6. Okay, Ben akan terang sekaligus dulu. Okay, ni untuk form 6. Okay, form 6 ni untuk SMK SIF. Okay, Ibrahim Friki. Okay, Ibrahim Friki nanti korang hanya 2 grup je akan pergi dekat SMK dekat SIF nanti. Okay, korang akan pergi SIF hanya 2 grup sahajalah. Okay. Okay, so grup 6 adalah grup tupai lah. Okay, yang diwakili oleh Kerol, Cikgu Nasma, Muhammad Amsyah, Fatin, Hafizuddin, Abraham. Okay, so inilah grup tupai, grup 6. Kalau grup 8 adalah grup tikus. Okay, grup tikus ni diiringi oleh Suzairi, Emma, Sazwan, Kimi, Kawi Priya dengan Gabrina. Okay. Okay, inilah grup form 6 untuk SMK Ibrahim Fikri. Okay, next. Last adalah grup SMK Bukit Tunggal. Okay, Bukit Tunggal. Okay, Bukit Tunggal. Okay, grup yang pertama adalah grup Barama yang diiringi oleh Adib, Atika, Syafi Zuhaili, Nur Ain Khairunisa, Rostina dengan Muhammad Firdaus. Okay, ni ialah grup rama-rama lah. Grup 2, grup ikan, ada Erika, ada Nisha, ada Luqman, Aini, Saraswati dengan Nawamila. Okay, grup 3, kura-kura. Okay, ada Nazrul, Aisyah, Arif, Kali Husna, Fazima dengan Kawinesh. Okay, grup kata ada Aiman, Wan Nur Fatihah, Atifah, Nur Sazana Balkis, Fatin Nurbaini, Nurul Hidayah, Aina Hazira. Okay, grup 5, grup lebah, ada Raihana. Untuk Raihana, ada Hafiz, ada Nabila, ada Amril, ada Azira dengan Amalina. Okay, last grup serigala ada Iqbal, Yazri, Ajib, Ijat, Kowartini dengan Lawanya. Okay, yang ni adalah small group. Okay, grup besar nanti korang boleh rujuk lah, Ben akan send balik kepada korang. Okay, setakat sekarang faham ke dalam bentuk mentor-mentee dengan grouping? Faham Ben, faham. Faham semua? Okay, kalau dah faham, kita move kepada Be Smart Game. Okay, so sekarang kita bolehlah untuk Be Smart Game. Okay, so total game kita ada 3 game. Action War, Economy Survivor and Create Your Own Currency. Okay, Action War. Okay, Action War ni macam mana dia main? Okay, permainan dia, okay, setiap yang ni kita main secara gabungan grup. Okay, kita main secara gabungan grup. Okay, gabungan grup. So, gabungan grup adalah grup besar tadi dulu lah. Harimau, merak, singa, anything tu. Yang grup besar tadi tu. So, kita akan duduk bersama besar-besar main game. Okay, so macam mana dia main? Okay, setiap kumpulan akan bagi modal RM500. Okay, RM500 ni MC. Sama ada Ben ke, Aziz ke. Okay, Ben ke, Aziz ke. Kita akan lelongkan barang. Kita akan lelongkan barang. Contoh, coklat ke, voucher hadiah ke, alat tulis ke, anything. So, dalam satu sesi lelong tu, juri akan lelong juga barang dalam 10 barang. Faham? Maksudnya kita lah akan lelong barang. So, kumpulan-kumpulan hampa tu, hampa yang bawah-bawah tu, hampa kena bid barang tu.
Okay, contoh Aziz cakap, okay, saya nak lelong alat tulis. Okay, harga bid permulaan RM10 sahaja. So korang rebutlah, siapa nak, korang kena upkan daripada 10. Contoh Duk Harimau, dia bid 15. Okay, dalam kiraan 3. 1, 2, 3. Kalau tak ada siapa nak ambil, barang ni akan dapat kepada Kumpulan Harimau. So Kumpulan Harimau akan tolak duit dia. 500 tolak RM15. So bagi tinggal 485. So 485 tu lah nanti bid pula barang tu. Okay, faham? So macam mana kita nak tengok dia menang ke kalah? Okay, kepada kumpulan yang di modal dia lebih banyak, dia akan menang. Faham tak? Modal yang lebih banyak dia akan menang dan barang dia tu berbaloi untuk menjalankan perniagaan. Berbaloi untuk kehidupan seharian, tak membazir. Yang itulah dikira sebagai pemenang. Okay, action war ni nanti Ben akan bagi satu table. Okay, bagi satu table kepada juri. So akan bagi satu table dekat juri dengan juri je lah. Korang yang kumpulan tu tak akan dapat. Okay, so nilai dalam game ni, dalam ekonomi dalam game ni, kita nak bagi diorang kenal konsep supply and demand, pengurusan wang dengan strategi pemasaran. Pemasaran pula dah. Strategi pasaran. Okay, so faham ke action war? Faham ke action war? Okay, ni salah contoh pula dah. Salah satu contoh task action war. Okay, ni contoh je tau. Nanti Ben akan ubah lagi. Ubah harga. Okay, contoh. Aziz cakap, okay, saya nak lelong sekotak coklat eksklusif. Okay, harga asal dia ialah RM30. Maksudnya harga anggaran dia lah RM30. So, harga yang mula untuk bid adalah RM10. Aziz cakap, saya akan mula bid RM10. So Aziz boleh cakap, okay, coklat ni sangat popular and sangat viral. And dekat pasaran tu sangat laku. So korang lah akan bid. Contoh Serigala nak. Serigala nak, dia nak juga barang ni. Bid 15. Kumpulan Harimau, dia pun nak barang ni tapi dia kena rebut lah. Dia kena bid lagi tinggi supaya dia boleh dapatkan barang tu. Okay, faham ke? Faham ke? So total barang sekarang ni yang boleh totalkan adalah ada dalam 9 barang. 9 barang. Voucher, alat tulis, anything. Okay. So ini adalah ini adalah satu borang yang juri akan pegang. MC akan pegang nanti. Okay. So ni adalah borang skor. Okay, borang skor nanti juri yang akan catat. Okay, modal awal. Okay, tengok Harimau, Merak, Singa, Ansar, Itik, Tupai. Rama-rama, Katak, Lebah. So modal dia orang 500. Okay, contoh dia orang dapat debate. Dapat bidah. Okay, contoh Harimau rebate tadi. Yang ni kita ambil jumlah rebate tau. Okay, contoh jumlah rebate Harimau tadi 200. Okay, dia dapat 200 rebate. Okay, nilai harga barang asal. Contoh barang asal yang dia beli tu. Okay, contoh bagi dalam 150. Okay, barang 150 je. Tapi dia dapat rebate 250. Okay. 300. Okay, 300. So, nilai barang 300. So, jumlah yang dia dapat bid 200 je. So, kita nak tengok dia untung atau tak untung. Kita tengok. Kita ambil nilai barang 300 tolak dengan jumlah yang dia bid. So, sekarang dia untung RM100. So, kumpulan 5 menang lah. Faham tak?
Nanti ada lagi yang bawah-bawah ni. So untung ni kita akan tengok siapa yang untung paling tinggi. Orang tu akan jadi pemenang terbesar. Okey, faham ke? Faham setakat ini? Faham. Okay, bagus. So, okay, ni nota lah. Okay, nota. Okay, untuk MC dengan juri nanti. So, yang ni just contoh lah. Nanti kita akan tambah lagi. Okay, so naik minimum adalah RM10 setiap sekali. Maksudnya korang akan debit sendirilah. Okay, yang ni Ben buka kepada korang. Buka kepada grup besar sendiri. Korang nak debit berapa banyak. Okay. Juri akan memerhati kalau benda tu dah lebih daripada harga asal, korang kena ambil yang paling tinggi. Okay ke juri? So, time untuk korang bid adalah dalam 30 saat. Tapi masa chop tu 3 saat je. Bukan 3 saat, dalam kiraan 3 je. Untuk lockkan dia punya harga. Okay. So, yang ni kita ada denda lah. Okay, untuk meriahkan majlis sikit. Okay, kalau siapa yang kalah, kumpulan yang mana yang kalah, okay. So, kita akan denda dengan dia orang. Ada 2 denda. Satu jawab soalan ekonomi secara simple sajalah. Okay, satu lagi tu, korang kena ucap minta maaf 10 saat. Okay, cakap je lah apa-apa. Saya janji saya akan belajar urus wang yang lebih baik. Saya janji saya tak nak membazir duit. Saya janji saya tak nak boros. Yang dua lah denda. Okay, ada 2 denda yang biasa senaraikan. Okay, so 2 ni korang akan pilih lah nanti. Yang pekalah akan pilih. Pekalah kita akan ambil yang paling rugi sekali. Modal dia habis awal. Okay. Okay, this is about the action war. Untuk action war. Ada yang tak faham? Action war? Faham Kalau saya ingat faham. Betul? Okay. Next kita move kepada economy survivor. Okay, economy survivor ni mentor kena main peranan sikit. Okay, so dia punya task, dia punya penerangan setiap kumpulan akan diberi 3 situasi cabaran ekonomi. So Aziz akan announce 1 by 1. So total Ben buat 3 je. Sebab nak bagi korang mikir lagi, nak bagi korang mangkit bentang lagi. Faham? So Ben bagi 3 situasi sahaja. Okay, so setiap situasi korang perlu bincang lah secara bantas dalam 2 minit saja korang akan bincang. Biasa 5 minit ni set saja bagi 5 minit lah. Okay, 5 minit. Dan korang kena pilih strategi penyelesaian yang terbaik. Macam mana korang nak selesai, macam mana korang nak buat dengan urusan tersebut. So jawapan tu pendek je. Ben nak jawapan pendek dan padat. So korang kena present lah kenapa, apa di semua tu. So penilaian akan based on logic, kreatif solusi dengan cepat membuat keputusan. Yang ni pun kita akan main secara gabungan grup. Okay. So nilai ekonomi dalam game ni ialah belajar tentang pengurusan risiko, strategi ekonomi dan berfikir dengan cepat. Actually Ben dah buat task ni tapi okay lah, Ben tunjuk satu je. Satu contoh je. Yang lain tak boleh. Okay. Salah satu cabarannya okay. Salah satu cabarannya, okay, Ben akan bagi situasi macam ni. Aziz akan bagi tahu. Okay, situasi yang pertama adalah berkenaan dengan cabaran pelaburan strategi. So Aziz akan cakap, syarikat anda mempunyai peluang untuk melabur dalam teknologi baru. Tapi kos pelaburan ini sangat tinggi dan hanya 50% je akan berjaya. So anda akan kehilangan sebahagian besar modal kalau gagal. Adakah anda nak berlabur dan kenapa? Jawapan ni korang tak payah ikut sebiji dengan juri pun tak apa. Juri
Yang ni band hanya bagi macam ni, bagi apa ni orang kata? Pengukur. As pengukur je, contoh je, rujukan je. So kalau diorang jawab lebih daripada yang ni atau luar daripada yang ni dan logik, dikira menang. Okay, dikira menang lah. Okay, so antara-antara, okay, contoh apa yang dia nak buat? Dia kata dia akan melakukan kajian. Dia akan guna mengkaji lebih mendalam dulu teknologi tersebut. So dia akan nilai apakah kelebihan kompetitif dia kalau kompetitif yang diberikan ni. So contoh kalau teknologi tu berpotensi untuk memberi kelebihan dalam jangka panjang, mungkin kita melabur. Maybe kita melabur. Tapi dia akan melabur secara jumlah yang kecil sahaja untuk mengurangkan risiko. Okay, juri boleh tanya pula sebab apa? Maybe dia akan jawab sebab risiko tinggi, teknologi baru ni maybe dia cakap walaupun risiko tinggi tapi teknologi ni dia bagi kepentingan kepada masyarakat kita dalam masa jangka panjang. So dia akan menilai lagi kemungkinan peluang lebih tinggi berbanding dengan kos risiko yang terlibat. Yang ni sebagai rujukan je. Okay, ni adalah salah satu contoh task atau situasi yang Aziz atau Ben akan bagi announcement. So korang dalam grup tu korang bincang lah. Apa korang kena buat, patut ke tak, relate dengan ekonomi. Macam tu. So ni mentor lah, korang boleh bagi idea. Korang tak boleh bagi jawapan korang boleh bagi idea. Korang boleh bagi idea macam mana nak buat, dapat minta first kalau boleh kan, minta pendapat dia orang dulu baru kita bagi idea. Contoh kalau pendapat dia orang macam mengarut sangat, baru korang selit. Okey ke? Faham ke? Faham ke? Faham lah Faham. Baik. Okay, last. Create your own currency. Okay. Yang ni kita main secara grup asing-asing. Maksudnya grup kecil. Harimau, itik, merak, beruang, burung, ular. Kita main dalam grup kecil pula. Okay. Sebab apa nak main grup kecil? Sebab yang ni kita nak lukis-lukis. So kita nak lukis-lukis lah. Okay. Okay, for lukis-lukis ni. Okay, task create your own currency. Okay, korang, setiap grup, korang kena buat satu mata wang baharu untuk guna masa depan. Okay, so ni contoh-contoh nama mata wang lah yang Ben cipta sendiri. Okay, Neon Coin, Solaris, Econ Credit. Ni contoh je contoh je. Okay, so mereka bentuk dia A4 size je. Okay, A4 size, korang boleh lukis duit shilling ke, duit kertas ke, korang nak guna digital. Korang nak guna Apple Pay ke, korang nak guna kad ke, maybe kad tu, kad kertas ke, anything. Okay, so korang kena bagi tahu sebab apa orang kena guna barang korang. Sebab cepat ke, sebab selamat ke, bebas cukai ke, mesra alam ke. So Ben akan bagi korang masa dalam 5 minit macam 1 minit lah. 1 minit untuk korang reka dan siapkan ID korang dalam kumpulan lah. So dalam 30 saat korang kena pitch korang punya duit. First korang cakap, okay, mata wang korang nama apa? Ni salah satu contoh je. Okay, mata wang korang nama Solar Coin. Okay, mereka bentuk dia shilling yang berwarna emas dan simbol matahari. Korang lukis, korang lukis lah apa yang korang nak. Okay, so korang label kat bawah ada apa tu. Okay, so kenapa orang kena guna masa depan? Okay, mata wang ni mesra alam. Okay, dan dia hanya dihasilkan menggunakan tenaga solar. Faham? So transaksi tanpa pencemaran karbon.
Maybe coin tu korang boleh just tap coin ke, just tap coin ke. Sekarang kan ada nama apa tu? Apple Pay. Apple Pay kan dalam handphone, maybe dia kena charge kan. Okay, solar coin ni maybe dia kena matahari, dia pun dah boleh function. So nanti masa depan maybe ada tempat okay, solar coin, maybe korang masukkan coin tu, dia boleh deduct amount dalam tu. Faham? Yang tu itu kreativiti masing-masing korang nak buat apa. Okay? Nak pakai deduct ke, nak pakai deduct ke, kad apa ke, korang lain lain. Okay. Yang ni je penerangan yang paling senang and tak complicated. Okay, so korang faham tu semua yang membentangkan ini? Semua okey ke? Semua faham yang main cakap ni? Okay, faham lah. Sini faham. Respon. So, okay. Ada apa-apa nak tanya tak? Sebab band dah siap bentang 4 band lah. Tentative, salah nama agent, salah nama peserta, Melody, Guru, Bismat. So korang ada apa-apa nak tanya ke macam ribu ke? Sebab lagi macam ni. Okay. Okay ke? Benar. Yes, ada. Nilai sikit. Kalau masa mengajar tu kita kena ajar topik yang diberikan, memang kena ajar bab 1 sampai bab 5 tu. Bab 1 sampai bab 5. Oh, kena ajar sampai habis lah. Yes, betul. Tapi ajar basic je, macam kita tak perlu pun untuk macam kena tunjuk dia orang apa, just belajar dia orang untuk bagi dia faham. Okay, baik. So, konsep pengajaran metode lakukan secara bulanan, secara one-on-one. So nak nampak kan metode tadi tu. So metode itu korang guna sampailah basis pengajaran sekolah. Okay, sampai habis pengajaran korang. So korang kena ajar orang one-on-one. Start daripada 1, start daripada A to Z. Okay? Faham ke? So, okay, pemakaian. Jenis pemakaian. Hari perasaan adalah baju korporat ni. Okay, orang-orang. Baju korporat lah. Okay. So, untuk seragam. Okay. So, pada saya ada replikan sebab tak seorang lagi. Okay. So, kalau bisa minta kawan-kawan yang mana ada macam-macam. Okay, masa pengajar pula. Masa korang sekolah pengajar tu baju smart casual atau formal. Okay, janji atau lagi janji mas. Okay, no jeans, tak ada jeans, tak ada crop, tak ada. Okay. So, lagi 8 minit. Ben. Ya. Nama Ben. Okay, tak apa. Nanti anak lagi yang maksudnya anik ada lagi kan yang tambah kan? Ada. Kita bagi nama-nama dan tu association bagi nama dan sekali metode. Okay, baiklah cikgu. Okay, ada lagi. Oh, kalau ada lagi yang dalam diri kita nak tahu mesti tahu.
tanggalnya. So for macam hari pertama, session pertama kita pakai Trust Manager. So macam lain dia belajar kita pakai feature boleh lah. Boleh. Okay. Okay. Semua dah okay ke? Ya, betul. Tak perlu. Jangan. Tak perlu. Ya. Tak perlu. Okey. Kau orang nak pakai? Pakai. Maksudnya yang tu Bye. kalau yang tu pakai yang ada kamera kita pakai. Okey, boleh lah pakai. Korang ada minyak masing-masing, right? So pakai sekalian. Jangan ada kamera lah, senang. Okay, so belum letak boleh nampak kata ini adalah daripada UMP. Salah lah. Yes. Better macam tu. Sebab takut kecil-kecil kan. Takut. Kalau nanti pun boleh Zul. Zul kira lah. Tengok tak berikut nama. Tapi yang tu takut lah. Okay. Kita lagi. Ada apa? Tak. Dan nak tutup BP kita lah. So ada tak ada apa-apa, Ben nak tutup meeting lah. Okay, Ben ucapkan thank you, terima kasih kepada semua orang yang bisa bersama kalian lah. Yang masuk meeting. Okay, Ben semoga dan kita jalan lancar lah kita bersama orang-orang. Okay. So thank you semua. Thank you, Ben. Bye. Lagi. Bye. Bye. Thank you, Ben.